Halo, saudara semua. Saya nama Andy. Hari ni saya nak review satu kereta Petro Viva 1000cc tahun 2009 EZ Auto modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang saya jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta Indiara tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so you boleh nampak ini kereta hari ni baru I masuk sahaja. Panas-panas lagi dengan kereta. So sekarang I nak tunjuk kasih ambil customer tahu lah. Kereta ini body dia, sorry motor jalan. Body dia memang ada sikit kurang cantik lah, tapi dia match up semua okey lagi. So you tengok, ini untuk semua kotor sajalah. Nanti kita boleh bersih semua sekali ya. Nampak semua sekali. So okey lagi kereta ini. Okey. So cermin dia so okey jugalah. Tak ada kena pecah, tak ada apa-apa, semua okey ya. Atas semua sekali belum cuci lagi. Tapi so condition dia match up okey lagi lah. Lina dia berpakai suatu tukar lah. Dia tukar main size Aisyadi dekat sini 165, 55, 14 enjin. Tayar memang sudah habis lah. Tayar sudah kena habis. Okay. So depan main tayar okey lagi. Depan tayar ada lagi dekat 50%. Okay. Talan tengok tutup cover sama sekali ada juga. Jumpa ada sikit losak sini. Okay. Nampak tayar depan memang kokoh lagi yang 50%. Sini sudah tak ada, tutup cover semua tak ada lagi. Ini sudah kena rosak. Okay. So belakang tayar pun lebih kurang sudah habis lah. Belakang dua tayar kalau mau kasih tukar lagi bagus lah. Okay. Tengok talang sama sekali. Okay. So sekarang kita tengok untuk dalam. Okay. Dalam lah nampak seat dia semua okey lagi ya. Cantik lagi. Tengoklah. Seat semua sekali cantik lagi. Papan tepi semua so okey juga. Ini kam tepi sampai bawah pun sama yang ori punya. Okey. Okey, nampak semua sekali bawah pun cantik juga Okey, kita masuk. Tengok. Okey, nampak miles dia jalan 12163 km. Okey. Steering nampak semua pun cantik juga tak ada masalah apa. Aircon semua sejuk. Tengok semua sekali. Tepi console dia semua sekali so okey lagi. Nampak tak semua sekali. Okey. Power window. Okey, boleh guna. Okey, boleh guna. So sorry sebab I palu puspakom. Ini gam semua mau kasih buang. Semua mau kasih buang. Kereta ini I sudah siap puspakom. You nak lepok I pun boleh bagi tengok juga. Okey. Tengok. Okey. Okey. Tatah. I ada nampak lah. Cermin ada kena klik lah. Okey, ada kena klik. Ini nak tunjuk kasih tahu. Tengok. So tadi luar tak nampak. Sekarang tak ada nampak I bagi tahu juga. Okey. So kita tengok untuk belakang. Belakang seat nampak sama sekali Belakang seat so okey jugalah. Tak ada kena rosak apa. Semua cantik. Bawah kapet dia semua sekali. Boleh tengok tepi-tepi semua okey juga. Okey. Dalam semua sekali pun sama juga. Kereta I sudah siap puspakomnya. Kalau you nak tengok lepak semua I boleh bagi tengok juga. Okey. So kita sekarang buka tengok belakang. Buka ini pun sudah kena rosak lah. Ini I pun nak tunjuk kasih tahu. Pakai kunci saja. Okey. Ya, kita buka. Okey. So boleh tengok kalau sini boleh taruh berapa liter. Kalau boleh tapak I kasih tahu juga. Tengok sama sekali. Nampak lah semua sekali. Okey, sampai atas. Boleh tengok ni semua sekali papan dia. Ini belakang dulu ada kena sikit lah. Tengok ini kan dia ada kena buat balik. Okey, sini so okey. Okey, so kita tengok bawah. Nampak tak? Belakang memang ada kena sikit lah. Ini kalau nampak ni I bagi tahu juga. Okey. So tengok bawah sama sekali. Okey. So tutup balik. Kita tengok. Nampak tak? Papan dia so ada cara-cara sikit ada lah. So talan sini original. Okey, tak ada masalah apa. Ini I akan kasih tunjuk tahu saja sebab kita I sudah siap puspakom. You kalau nak peta tahu I boleh pakai tengok laptop dia. Okey, semua sekali. Okay, so sekarang kita tengok enjin dia dalam macam mana. Okay, I start lagi sekali. Panas. Kita start dulu, jalan dulu.
Okay. Okay, so sama juga nanti ini kita berapa sisa power, I duduk ke sini, I bagi customer tahu. Tengok atas ini yang original kan dia, nampak tak? Okay. Tak ada masalah apa ni. Talan semua pernah nampak dah. Ini dulu sini ada kena sikit. Okay, nampak? Sini ada kena sikit. Tapi dia tak ada tukar lah. Dia pakai balik sama ori ni. Tengoklah. Talan bersih dia. So okay. Engine gegap memang lah sebab dia 3 silinder saja. Okay. Viva biasa sampai orang pun tahu jugalah. Ini kita bawa. Okay. So kita tengok sampai habis. Tutup balik. Kita sekarang pergi test ride kita. Bagi customer tahu dia rise up macam mana, sama dia exover macam mana. Okay, let's go. Okay, so kita sekarang pakai seatbelt. I nak test ride ni kita bagi customer tahu lah kita macam mana. Okay, Soti. Okay, let's go. Jalan. Tengok pick up dia. Oh, lagi satu itu LPN dia pun suka rosak ini barang pun suka rosak. So kereta lama memang sikit-sikit barang rosak memang ada lah. So I tak ada buat apa lagi lah. Nanti you tengok sampai habis itu video habis, nanti belakang I bagi satu harga. Sekarang I nak test, kasih tahu dulu lah kita macam mana. Okay, jaga-jaga kereta. Okay, jalan. Tengok lah, pakai pick up dia semua sekali so ok juga ni. Ok, kita masuk sini, kita try. Tengok ni jalan tak cantik tempat tengok. Tengoklah exover dia. Ok, memang ada sikit rosak lah dengan exover sebab kita sudah lama mah. Lagi ini kita kecil ni kereta, biasa exover memang tak tahan ni. Ok. So kita pusing keluar sajalah. Cuba nak kasih tahu je kereta macam mana, condition dia, pakai macam mana. Okay. Okay, kita pusing sini. Kita nak test dengan rise up macam mana. Depan sikit lah. Sini kita banyak. Hari ni kereta banyak. Okay, so kita pusing sini. Kita try dengan rise up. Ada bunyi tak? Ada rosak tak? Test bagi customer tahu juga. Jaga kereta motor juga. Tak ada, tengah minyak. Ok, light sat sini ok, cantik. Tak ada masalah apa. Ok, cantik. Ok, sama. Pelan-pelan lah, tengok dulu kereta. Ok, kita jalan. Ok, kita pergi depan. Nanti kita pusing balik. Ok, so pakai macam ni ok lah. Tak ada apa-apa hal lah. Cantik juga. Ok, so kita pusing balik saja. Ada kereta, kita tunggu sekejap. Ada motor kereta. Ok, pusing habis. Ada power steering juga kereta ni. Ok, tak ada kereta. Ok, try, tengok. Ok lah, light up dia tak ada masalah apa lah. Clear, cantik. Ini I nak tunjuk kasih American customer tahu lah. Ini yang Viva 1000cc tahun 2009. EZ ini bukan Elite, EZ saja. Ok lah, so sekarang kita balik ambil office. I nak bagi tahu lah harga ini kita nak untuk jual berapa. Ok, nanti kita jumpa lagi. Ok, sudah sampai ke atas sini ya. Ini beragam motor bakong. Hui, ini ambil ketai. Ok, ok, I parking lah ke sini dulu. Ok, masuk key, handbrake. Ok, so sekejap buka seatbelt. Ok, so kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta Pedro Viva 1000cc tahun 2009 EZ Auto modern dia. Kalau betul minat boleh datang jumpa saya lah. Nama Andri, alamat telefon semua dekat sini. Ok, yang ini kita harga, kita nak jual set tukar nama sama Puspakom 9,800. Kalau betul siapa minat boleh datang jumpa saya. Tengok ni kita dengan test ride ni kita. Tukar nama 5 minit sahaja. See you later. Bye.